Kalaulah Sayyidina Bilal bin Rabah datang hari ni nak meminang anak perempuan bagi tak agak-agak. Tengoklah dulu ustaz. Rambutnya kerinting, bibirnya tebal, kulitnya hitam, betisnya kurus. Apa nak bagi? Tapi kalau Abu Jahal sudah. Abu Jahal ni handsome tau. Dia keturunan Quraisy, keturunan bangsawan. Tuan tak pernah, tapi tak payahlah, nanti habis masa. Saya tak boleh cerita banyak-banyak, takut habis masa. Kalau Abu Jahal datang meminang anak perempuan, agak-agak bagi tak? Oh, sudah tentu bagi. Tapi di sisi Allah, siapa lebih bernilai dan berharga? Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, dalam malam Isra Mi'raj, Nabi dah dengar tapak kaki dia berjalan dalam syurga. Tuannya berada masih di dunia, tapi tapak kakinya bunyi, tapak kakinya telah berada di syurga. Subhanallah, itulah nilai diri. Jadi harap-harap Allah Ta'ala memilih kita, meletakkan makna pada diri kita sebagai seorang hamba. Baik, saya nak sebut yang terakhir dalam